Liz ni, kenapa you datang sini? Zin, buat kat sini. I kerja sini. You nak get back dengan I balik ke? Tak ada. I datang sini sebab nak cari inilah perkakas untuk nak masuk rumah baru. Maklum Masuk rumah lah. Next week I dah nak kahwin. You nak kahwin? Ya. You tak nak pusing-pusing dulu ke you? Macam I dah lama move on. Tu yang nak kahwin tu. Tu I tengok sampai up to 80% tu. macam orang lain pun semua 80% juga. Oh ya ke? You tak nak communicate dengan I dulu ke? Tak ada masa lah. I dah ada bakal suami nak kahwin dah ni. I nak bagi tahu berapa harga kipas siling paling murah. Kipas siling sekarang kat alat dapur serendah RM85 je. You nak yang kipas brand KDK kan? I jadi suami you, I akan belikan yang ni lah 159 ni. Tak apa, I boleh beli sendiri. Jangan risau. Tak nak, you tak nak lah ni. Tak nak. Lampu downlight light kita ada serendah RM4.50 je you. Cuba you tekan lampu. Inilah ibaratnya kalau you break dengan bakal suami you and then you get back dengan I akan sinari hidup you. Tak payah. Auto forcing kita ada harga RM289 je. Kita ada warna hitam dengan warna gold. Tak ingat ke momen kita dulu basuh tangan sama dulu? Tak ingat? Tak ingat. Dengar bakal suami you gaji lagi rendah daripada I kan? Kalau gaji rendah daripada I suggestkan ambil yang Sinki ni. Dia serendah RM88 je. Tapi gaji bakal suami I tinggi. Ya ke? Betul tak nak get back dengan I? Tak. Okay, jom kita pergi next. Kalau untuk yang toilet punya Sinki, bathroom cabinet set kita ada serendah RM85 lah. Nak besar sikit ada ni RM165. Oh, nice. You nak jamban ni one piece punya serendah RM189. Kalau yang two piece RM139 lah. Kalau kita berdua kita boleh berak sebelah-sebelah. You dengan I nanti lah one day. Untuk water heater pula kita ada serendah RM179 lah. Untuk twist T-shape hood ni kita jual serendah harga RM449. Untuk slender cooker hood kita jual serendah RM519. Untuk standing cooker pula kalau suami you mampu lah. Bakal suami you mampu, you boleh ambil brand Leven Steel. Yang DeLonghi ni, kita ada brand DeLonghi. Hood dan hob pula kita ada brand ni dan juga yang ni. Tapi tak perlu kot position tu. Tak nak get back dengan I? No. Juga kita ada 50 jenis Sinki lah. Antaranya kita ada jenis workstation macam ni. Sinki jenis ceramik. Kita ada Sinki jenis farmhouse lah kalau ni you nak. Kat sini harga boleh nego lagi kan? Boleh, sini boleh nego. Sebab suami you macam tak ada duit sangat kan. I dah cakap pilih I kan. Dekat sini boleh runding harga, boleh bincang harga sampai kasi jadi. Kalau I jadi bakal suami you, I tak ada pakai harga nego. I beli harga biasa je. Kalau macam tak, I nak get back dengan you lah. Tak jadi kahwin. Mati.